Ini detect leaking daripada hose air nak masuk ke gas tank. Laju ni dia menitik. Okay, sebelum masuk rumah ni sebenarnya saya kerap juga datang sini. Tak perasan lah, tak perasan langsung. Oh, rupanya tak ada screw cover. Betul. Kalau tuan nampak stiker warna merah ni banyak sangat kan. So stiker warna merah ni defect dia adalah bolong lah. Dia bila pijak lama-lama dia akan retak, pecah. Betul. Saya ingat dah cek semua. Dari segi kalau tengok suruhanjaya tenaga tak betul lah kan. Betul lah. Tak betul sebab dia tak boleh dekat dengan air. Oh, yang ni kalau ikutkan yang ni dekat lah ni. Kalau kan ni dia lubang. Ada leaking tak ada leaking lah. Sekali keluar macam air hujan keluar habis basah. Sana pun yang sana tu pun satu lagi. Sana sampai tercaput. Dia punya stop cock dia. Kalau dia maksudnya dia punya defect ni dia ada lubang. Ada gap. Okay. Di antara tile. So bila gap macam ni kebiasaan dia sekarang tu lah buat tanah. Terutama yang semut. Dia buat masuk pasir lah. Saya lah. So ada seorang kawan saya ni dia pernah buat sendiri defect checking, inspection dan untuk check rumah punya defect. Bila dia dah submission ke pemaju dah settlekan defect yang dia check tadi, rupa-rupanya ada banyak lagi defect yang dia tak dapat kesan. Akhirnya dia terpaksa keluar kos yang banyak sendiri. Disebabkan tempoh dia LP dah tamat lah. Yes, betul. Saya rasa lega sebab dia dah settle inspection, kos lagi proceed dengan nak melakukan segala defect jumpa maju lah. Okey tuan, terima kasih banyak untuk sesi inspection hari ini. Itu sahaja. Assalamualaikum. Assalamualaikum.